Yayasan Kubra mendakwa menerima ancaman baharu melibatkan cubaan menceroboh semula tanah miliknya oleh sekumpulan individu yang didakwa mahu membangkitkan isu berkaitan kaum, agama dan institusi diraja atau 3R. Dalam satu kenyataan hari ini, peguamnya Muhammad Haris Mat Yusof, Yayasan Kubra terima ancaman tindakan untuk menceroboh semula tanah Yayasan Kubra oleh penceroboh rumah anutan haram. Menurutnya, perkara itu berlaku sesulan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam 31 Mac 2026 yang mengenepikan dan membatalkan perintah magistrate berkaitan aduan pecah keamanan yang difailkan oleh pihak penceroboh. Katanya, Yayasan Kubra turut memaklumkan daripada Polis Diraja Malaysia berhubung rancangan sekumpulan individu untuk melakukan pencerobohan semula di tapak tersebut. Segala struktur rumah anutan haram atau kuil haram telah runtuh sepenuhnya pada 25 Februari lalu. Tiada lagi berhala di tapak berkenaan selepas pihak penceroboh sendiri membawanya keluar. Katanya, beliau mendakwa sebarang cubaan untuk mencetuskan kekecohan, rusuhan atau kegemparan awam berhubung isu itu boleh dianggap sebagai kesalahan jenayah di bawah kanun keseksaan. Sehubungan itu, Yayasan Kubra memaklumkan telah membuat laporan polis bagi mendapatkan kawalan keselamatan serta mengelakkan sebarang insiden yang tidak diingini.